warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Komandan Hidayat dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Aidil binti Rasmi. Hari ini saya akan membincangkan semua bahan yang saya gunakan untuk karya saya, iaitu cabaran penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Baiklah, semua bahan yang saya gunakan adalah kertas persidangan, di mana tajuknya adalah analisis punca kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bangsa kedua, di mana nama penulisnya adalah Khairul Madinah Mansur, Nur Farah Khanna, Muhammad Rusdi dan juga Nur Azimah Zakaria, dan tahun terbitannya adalah 2021. Baiklah, pengenalan. Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras yang ditawarkan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, di mana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang wajib lulus dan berupaya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dalam komunikasi dan juga penulisan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menjelaskan analisis bagi punca kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bahasa kedua, khususnya adalah majoriti pelajar Cina dan juga India. Baiklah, objektif kajian iaitu mengenal pasti faktor-faktor utama yang menyumbang kepada kelemahan penggunaan kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bahasa kedua, dan juga menganalisis peranan faktor-faktor berikut terhadap tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Baiklah, metodologi kajian yang digunakan adalah dijalankan secara kualitatif, yang mana terdapat dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dengan merujuk bahan seperti tesis, majalah, buku yang berkaitan dengan kajian, dan juga kaedah pemerhatian, di mana pengkaji turun ke lapangan, iaitu sekolah, untuk berjumpa dengan pelajar dan mengumpul data secara langsung. Baiklah, data kajian yang diperoleh iaitu faktor yang menyumbang kepada kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bahasa kedua. Yang pertama adalah faktor rakan sebaya, di mana pergaulan rakan sesama bangsa mendorong kepada mereka hanya menggunakan bahasa ibunda mereka sahaja. Selain itu, faktor keluarga, di mana di rumah mereka lebih mendorong untuk menggunakan bahasa ibunda sesama ahli keluarga berbanding dengan bahasa Melayu. Seterusnya adalah faktor sikap, di mana pelajar kurang minat menggunakan kurang minat untuk mempelajari bahasa Melayu, dan mereka terpaksa melalui bahasa Melayu kerana ia merupakan mata pelajaran teras. Seterusnya adalah faktor bahasa ibunda, di mana kesalahan berlaku dalam kalangan pelajar akibat terpengaruh kepada bahasa ibunda mereka. Baiklah, kesimpulan di mana pendidikan bahasa Melayu ini adalah sangat penting dan perlu diambil perhatian dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan semua pihak perlulah bertindak dan memainkan peranan penting untuk memastikan pelajar bukan Melayu menguasai bahasa Melayu dengan baik. Ada sebarang soalan. Apakah langkah yang boleh diatasi? Apakah langkah yang boleh diatasi untuk untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku? Terima kasih atas soalan tersebut. So, langkah yang boleh diambil adalah guru memainkan peranan penting, di mana guru perlu memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan pencampuran pelajar bukan Melayu dan juga pelajar Melayu, di mana mereka boleh lebih banyak berkomunikasi, dan dari situ tahap penguasaan bahasa Melayu mereka akan lebih. Sekian.